Aduh guys, buat hal pula nak beranak boleh pula craving coffee bean. Okay guys, so what's up? Apa khabar semua? Okay, so sekarang ni kita dalam perjalanan nak ke hospital. Ni, bini aku dah nak beranak lah ni. Dia dah rasa contraction, semalam dah pergi tapi dia balik. So dia rasa lagi, so inilah masanya. So Khaira tak ada, Khaira dengan Wan dia. Nanti kita jumpa ya Khaira Okay, let's go ke Hospital Ampang. Apa ni? Punya jenazah pun nak beranak ni. Dah suai kawan baik mama kat abang. Aduh guys, buat hal pula nak beranak boleh pula craving coffee bean. Jomlah kita beli dulu. Dah sampai Ampang ni, kita kat Coffee Bean Ampang. Okay. So sebelum masuk hospital kita belilah coffee bean dulu. Dah craving nak buat macam mana kan? Lepas ni nak pantang. Okay, dah sampai dah air dia. So ni air yang tengah viral ni. Dia FOMO. Sikit. Hei. Boleh kita ambil. So ni dua air tu lah yang ada craving. Beranak. Tengah tahan contraction. Minum. So ni air dia. Dah lega. Dah tak FOMO lah. Okay, now sekarang kita orang dah parking. Kita dah sampai kat Hospital Ampang. Lepas beli coffee bean tadi kan. So alhamdulillah hari ni hari Sabtu. So weekend memang tenang lah. Memang kalau berbeza lah dengan hari-hari weekdays tu agak padat kan. So kita masuk kat bangunan parking ni pun alhamdulillah naik ke aras yang 3A pelawat tu dapat parking. Alhamdulillah senang. So sekarang ni tengah lunch dulu. Nasi kabu kami bakar. Nasi kabu kita. Bersama dengan air coffee bean tadi. Dekat Hospital Ampang duduk. Ni suasana kat luar PXC. Kat pintu kecemasan lah. Weekend ni tenang sikit lah, tak sibuk. Tapi untung rumah ni, kalau dia beranak siapa duduk sini depan ni pintu kecemasan, kita terus masuk hospital. Okay, exercise. Are you ready? InsyaAllah. Okay, so dah sampai. Dah check in ward. Alhamdulillah dapat single bedded. So hari ni boleh tidur lah. Ni suasana kat luar. So alhamdulillah sekarang dah pukul lebih kurang pukul 4. Dah dapat katil. Tunggulah masanya nak beranak. The next day. Assalamualaikum, good morning. Okay, hari ni Ahad 10.55. Sebenarnya 9.55 tepat jam 11.35 malam macam tu. Alhamdulillah, bini aku dah selamat bersalin anak yang kedua, perempuan juga. So alhamdulillah kedua sihat dah selamat. Baby pun dah berak, dah kencing apa semua. So mungkin kalau dia pergi doktor tengok, kalau okey, insyaAllah boleh discharge. Okay, macam mana?
perasaan pengalaman yang kedua ni? Memang sakit lah. No, tak. Tapi Alhamdulillah semua berlancar dengan bantuan doktor pakar dekat FPP Ampang ni. Oh ni FPP Hospital Ampang kan? Okey tak? Okey. Okey. So yang penting lagi mudah dapat bilik seorang ya. Kalau single bedded ni sangat mudahkan sebab dia peneman lah, boleh letak satu mas ke mak ke family members yang lain lah. So beza lah kalau yang dia 4 bedded kan. So kita nak assist, kita bila tengah sakit lagi kita nak assist untuk baby lagi. Biar peneman ni sangat sangat mudah. Okey. So ni anak kita yang kedua, alhamdulillah. Tadi pun doktor dah check, selamat, sihat. Dia pun dah kencing berak semua dah settle. Kalau tak ada apa jadi kita keluar kan. So dia pun nak jumpa kakak dia pun nak jumpa dia ni. Nanti kita tengok reaction macam mana first time kakak dengan adik bertemu. The next day. Alhamdulillah hari ni hari yang kedua kat HTA. Sebenarnya masa first day lepas check out tu kan, lepas discharge tu, esok tu kita orang pergi check up dekat KK. Lepas tu baby pun kuning tinggi, jadi kena ambil ambulans lah, pergi ke HTA. So dah 2 malam kat HTA, hari ni nak check out discharge. Okay. So hari ni merupakan hari pertama lah Kaira dia tengok baby dengan mama dia. Jadi kita tengok reaction Kaira. Baby ada baby lah. Jadi nampak kepala. Wait. Oh Kaira, kita tengok baby. Ya. Baby lah. Oh lo sayangnya. Ambu. Iya ke? Tak macam Kaira. Oh lah. Okey, alhamdulillah itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.